Oh ya, 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 ya. Dia punya jump scare was quite good. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di program, iaitu filem Dasim. Basically filem dia tentang jin yang mengganggu dan juga memberontakkan institusi kekeluargaan. Formal gila ayat aku. Basically dia misahkan dua orang ni baru lepas kahwin, dan dia banyak benda-benda mystical yang berlaku sampai dia orang punya relationship as a husband and wife tu bergolak. Okay? So kau dengar macam lebih kurang je filem dengan Racun Sangga kan? Yes, lebih kurang. Dia cuma kali ni dia beza, dia bukan Racun Sangga tapi dia Dasim, sebuah jin yang mengganggu inilah perhubungan di antara suami isteri ni kan. So apa yang lainnya tentang kali ni, dia aku rasa dia punya premis dia sama, konsep dia sama, cuma jalan cerita je lain. Jalan cerita kali ni dia melibatkan mak kepada husband dia, dan orang gaji dia pun, dia ada banyak karakter yang di resolve lah di antara mereka kan. Dan dia punya ending pun, ending ni okey ke? Aku rasa macam biasa lah. Sebab aku rasa Racun Sangga macam terlalu out of the place sangat. Dia terlalu pergi ke tempat lain dan terus pump jadi lain kan. Yang ni at least dia still comes back to the roots lah. Okay, aku rasa macam tu lah. Lakonan semua okey. Cuma dia macam repetitif lah. Dia bagi aku dia dah sampai level. Aku rasa baru je hari tu kita tengok Racun Sangga, lepas tu tengok dah ada keluar filem yang konsep yang sama, cuma jalan cerita lain, but still the essence dia tu still sama. Okay, so rating aku untuk filem Racun Sangga Dasim ni adalah sebanyak 4 bintang. Kau boleh pergi tengok program. Dia cuma Oh ya. Dia punya jump scare was quite good. Aku takut dengan hantu dia. Sebab kebanyakan hantu-hantu filem horror Indonesia sekarang aku dah macam dah kebah lah. Aku dah tak ada benda yang menakutkan antara dia orang kan. Tapi yang ni okey lah, hantu dia was quite good. Okay. That was my short review of Dasim. Apa pandangan guys tentang filem Dasim? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang datang. Thank you.